symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Okay guys, kita dah sampai Kota Baru, Kelantan. Pagi tadi pukul 4.30 pagi. Lepas tu lepas solat subuh kita pergi makan breakfast dekat nasi kerabu apa? Nasi kerabu apa? Mak. Tak apa lah, nasi kerabu Panji. Nasi kerabu Panji. Lepas tu kita pergi melawat laman seni Kampung Laut. Laman seni warisan Kampung Laut dekat Tumpat. Tu kita balik rumah, mandi-mandi, solat Zuhur, and then kita nak keluar pula. Lepas ni kita nak keluar ke mana? Pantai. Pantai. Mama, pantai petang kan? Pergi putih ke nanti? Ni nak pergi mana? Pantai? Pantai. Kita nak pergi pantai lepas ni. Alright, kita sudah sampai di Kemasin Beach Resort bersama dengan Afiq Nas. Afiq Nus. Ui, besar ombak. Oh, ombak derah. Mana family kita? Masa dia orang pergi main tu apa, Papazola, apa, Bubul Lazar, Papan Zunzu. Oh, bangsa ada bintang pula. Glamping kot. Saja nak cuba pakai ni pula. Asyik pakai 360 je. Ya. Okey, semua ambil batu letak tu. Ini pemandangan dekat sekitar Pantai Kemasin. Ombak bergulung-gulung. Macam mana bang? Apa pendapat abang? Tempatnya okey, best. Cantik suasana dia. Tapi pantai tak boleh mandi lah kat sini sebab ombak dia tinggi. Tapi boleh lah datang sini just nak get suasana. Kita nak get suasana kat sini. Angin dia sedap. Cuaca pun cantik hari ni. Redup je. Tenang. Healing-healing. Healing-healing. Tempat sesuatu untuk healing-healing. Dari perjalanan sana, banyak orang kata sampah-sampah daripada laut lah. Ombak bawah kan. Ya. Dia tak apa penting lah. Kalau jaga dia suasana petang di Pantai Kemasin.
Di kolam tu macam kotor sikit lah airnya. Tahu nak jadi ke tak jadi, budak-budak nak mandi tak tahu. So hari ni hari kita travelling day. Sampai kat sini kita santai-santai sikit. So program sebenarnya bermula esok lah Kita ada program agak lain daripada yang lain. Sebelum ni kita travel naik motor. Kali ni kita travel naik tut. Nanti esok kita cerita. So untuk vlog kali ni dekat Pantai Kemasin setakat ni je lah. Tak ada banyak pun. Tak ada banyak nak sembang kat sini. Tak ada apa-apa pun. Perut pun memulas, sakit perut. Dah lebih 10 kali dah keluar masuk jamban. Silap makan malam tadi masa dekat R&R Genting Sempah tu. Asyik memulas je. Muka pun dah pucat-pucat dah ni. Nanti insyaAllah kita update lagi esok. Bye.